sejarah di mana Askar Wataniah tertubuhnya di Pulau Pinang, lalu berkembang di semua negeri-negeri di dalam negara Malaysia sehingga kini, di mana di negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan Malay State Volunteer Rifle MSVR yang terdiri dari orang Eropah, China, Melayu dan Serani. Selepas itu penggabungan bagi antara Malaya Volunteer Infantry dan Malay State Volunteer Regiments dilaksanakan serta dinamakan Federated Malay State Volunteer Force FMSVF. Perang Dunia Kedua telah menjadi faktor yang menggerakkan penubuhan volunteer corps di negara ini. Dari gagasan MVF, PNP WVF serta FMSVF, dan inilah sejarah pasukan sukarela sehinggalah tertubuhnya pasukan pertahanan tempatan iaitu Local Defence, Home Guard serta Regimen Askar Wataniah, dan gabungan organisasi tersebut DPSTD. Pada tahun 1952, kerajaan telah memperkenalkan konsep kerahan tenaga melalui penguatkuasaan National Service Ordinance. Apabila Home Guard dibubarkan dalam tahun 1958, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah memperkenalkan konsep Askar Wataniah. Pada 1 Jun 1958, Askar Wataniah ditubuhkan secara rasmi.